Ahlan wa sahlan ya Ramadan, bulan yang sentiasa ku nantikan, segarkan jiwa yang kelelahan. Hai kawan-kawan, Assalamualaikum. Nama saya Upin. Ramadan dah datang lagi. Semoga semua dapat puasa penuh ya. Betul apa yang Upin cakap. Betul tu, betul. Hehe. Selamat berpuasa semua. Semoga kawan-kawan SKLKT Batu 27 dapat puasa penuh. Betul tu Kak Ros. Opa harap semua dapat puasa dengan penuh semangat. Jangan ada yang curi-curi minum air ya. Esok kita dah mula puasa. Upin Ipin, awak pun kena puasa. Semua orang Islam wajib berpuasa. Esok kena puasa? Puasa tu apa? Tak boleh makan sampai maghrib. Betul ke? Betul lah. Puasa ni kita tak boleh makan, tak boleh minum sampai maghrib. Baiklah Opa. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud. Akif, kau tengok tak perlawanan bola semalam? Memang best. Gol last minute tu memang padu. Boleh tak korang jangan bising? Ada orang tengah solat. Kita kena hormat mereka dan jaga adab dalam masjid. Betul tu. Guru besar pun dah pesan banyak kali kat kita. Janganlah bising dalam masjid. Baiklah, maafkan kami. Kita kena jaga nama baik SKLKP Batu 27 ni. Dah, jom kita solat tarawih. Dah lewat ni. Setuju. Jom. Mari, jom. Alhamdulillah selesai solat tarawih malam ni. Bagus semua datang solat penuh dengan adab. Guru besar sayang awak semua. Yeay, jom kita balik rumah. Ada more tak nanti? Yeay, Ramadan datang lagi. Jom kawan-kawan, kita puasa. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan. Hai, saya Karis. Jom kita lihat aktiviti-aktiviti sepanjang Ramadan tahun ini. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Menarik kan? Itulah aktiviti-aktiviti sepanjang Ramadan tahun ini. Semoga semuanya dapat berjalan lancar. Terima kasih Karis. Siapa yang tak puasa saya akan tangkap dia. Bobok Action mengeluarkan puasa.